Di masa hadapan sekitar tahun 2225, Melaka menjadi pusat kuasa teknologi dunia. Namun, sumber tenaga terkuat, vibranium, hanya terdapat di Gunung Ledang dan dijaga oleh seorang makhluk legenda, Puteri Gunung Ledang. Beta dengar, hanya Puteri Gunung Ledang tahu rahsia vibranium. Kirimkan misi, biar diajukan permintaan, asal negeri ini selamat. Perintah diterima, tuanku. Misi diplomatik diaktifkan. Puteri Gunung Ledang sedang bersenang-lenang di balkoni Istana Terapung, menikmati panorama bandar cahaya dengan hologram angkasa di langit maya. Tuan Puteri, Beta memerlukan pertolongan daripada Tuan Puteri untuk membantu rakyat dan bumi Melaka. Baiklah Sultan Melaka, Beta akan membantu tuanku dan rakyat jelata, tetapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, bina sebuah jambatan nanoteknologi dari istana tuanku ke Gunung Ledang. Syarat kedua, 10 unit hologram perak dihantar ke puncak Gunung Ledang setiap bulan. Syarat ketiga, DNA nyamuk yang bermutasi di dalam kapsul titanium. Syarat keempat, plasma pinang dari orbit sintetik yang hanya wujud setiap 1000 tahun. Syarat yang kelima, kod genetik anak tuanku Sultan Melaka iaitu Tengku Muda. Dan syarat terakhir adalah vaksin hidup abadi dari darah pewaris tuanku. Darah Tengku Muda sangat luar biasa dan menjadi kunci penyelamat umat manusia. Permintaan ini boleh dicapai, tetapi permintaan terakhir mengorbankan waris tuanku. Ayahanda, demi rakyat. Tidak, Raja sejati tidak akan mengorbankan darah sendiri untuk kuasa. Biar Beta gagal. Tiba-tiba, kelihatan cahaya muncul di puncak Gunung Ledang. Tuanku lulus ujian sebenar. Bukan teknologi yang aku uji, tetapi kebijaksanaan hatimu yang ku cari. Dengan bekalan tenaga vibranium yang berterusan, maka kota Melaka akan selamat dari kekurangan sumber tenaga. Setinggi mana pun kemajuan dicapai, nilai hati manusia tidak pernah terganti. Melaka terus maju dengan vibranium, tapi lebih penting, dengan hati manusia yang tahu batas teknologi.